Soalan 4. Okey, murid-murid, kita nak buktikan left hand side equal right hand side. So, kita fikir how to convert sin to x and cos to x become negative 2 tan x. Okey, so kita fikirlah, mungkin cikgu boleh tukar. Okey, macam ni. Okey, how to find tan? Okey, macam mana jadi tan? Tan adalah sin per cos. Okey, sin per cos. Jadi, mungkin kita kena simplifykan dulu left hand side. Selalunya cikgu pilih left hand side. Okay, so kat sini cikgu boleh convert sin to x dengan cos to x. So, menggunakan formula apa? Okay, menggunakan formula yang pertama, sin to x adalah 2 sin x cos x. Cos to x from the one negative 2 sin square x. So, kita replace. Okay, kalau nak replace, make sure make the bracket. And then, kamu tunjuk proses kamu menggantikan. Kena tunjuk. Okay, maksudnya you replace sin to x with the blue one. The cos to x with the blue one. Okay, so dah siap. Kena tunjuk. Jadi lepas ni kita boleh expand lah. Okay, so di sini, di sini negative 4x. Kat sini akan jadi 1 plus 1. Okay, akan jadi begini . Okay, next, kita boleh buat apa ni? We can simplify. Okay, negative 2. Okay, sin x cos x. Okay, so kat sini ada sin square x. Okay, sini ada sin square x kat sini. Cikgu jadikan dia sebagai subjek. Okay. Okay, kat sini akan dapat 1 minus sin square x. Okay, cos to x. So, kat sini cikgu boleh tukar. Cikgu factorize dulu. Bila cikgu factorize 2 ni, okay, nampak tak bentuk dia? 1 minus sin square x kat sini. Jadi, cikgu replace with cos to x kat sini. Pada masa yang sama, negative 4 and 2, cikgu boleh simplify. Jadi, negative 2. Okay, sini cikgu replace dah. Okay, ini cikgu baru ganti dengan nilai dia, cikgu ganti dengan cos square x. Okay, selesai . Cikgu ganti dengan ni. So, kita boleh simplify. Cos x, cos square x boleh simplify. Maksudnya tinggal cos x di bawah. Alright, okay. Kita dah jumpa sin x over cos x. Sin x over cos x is tan x. Okay. So, cikgu berjaya equalkan dengan right hand side. Thus, okay, for the B. Okay, sketch the graph of y equal negative 2 tan x. Okay, so the range 0x to pi. So, sekarang cikgu menggunakan kaedah scheme. Okay, scheme as a shape. Okay, kita tengok shape. Okay, this is the original shape of tan bila positif. Okay, kalau negatif maksudnya dia akan terbalik lah. Reflect with x axis. Our cycle, okay, tan x, cycle is 1. Okay, satu dia bentuk intrinsic O. Okay, so our amplitude is infinity for the tan. And then our movement tak ada. Okay, tak ada lah. Okay, so macam mana kita nak lukis? Thus. Okay, ni hasilnya. Okay, so kita reflect with f-axis. Okay, so this is our asymptote line. Okay. Okay, so kita selesai dan kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan yang diberi dan nyatakan bilangan penyelesaian. Okay, ini adalah persamaan sama dengan persamaan A tadi. Okay, so untuk yang B1 tadi kan. Jadi, negative 2 sin 2x over cos 2x plus 1 equal negative 2 tan x. Cikgu replace. Okay, cikgu replace. Okay, this is all equation yang kita buat graf tadi. Okay, this is the new equation. Okay, cikgu replace ya. Cikgu replacekan dengan persamaan yang cikgu ganti tadi. Alright, dan okay, tengok ni sama. Negative 2 tan x sama dengan negative 2 tan x untuk old equation, y equation yang cikgu highlight ni. So, we can substitute lah ataupun replace negative 2 tan x with y. Okay, kita berjaya dapat equation of straight line. So, we have to find at least 2 coordinate. Okay, untuk diplotkan pada graf. Okay, jom kita cari.
Okey. Okey, kita menggunakan apa-apa nilai X di sini. Cikgu guna when X 0 lah. Okay, when X 0, kita replace in equation of straight line. Kita akan dapat Y0 replace and then plot 0, 0 kat sini. Next, cikgu pilih 2 pi for the X and then replace 2 pi in the equation straight line. Cikgu simplify 2 pi akan jadi 3. Okay, we assume 3 kat sini. Cikgu plot. Okay, 3 sini and then garis. So, kita ada berapa solution? 1, 2 and 3. So, all together 3 solution. Selesai.